أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi buat kali yang kedua kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat merautkan kembali persahabatan dan tali silaturrahim di antara kita. Dan yang lebih jauh ialah kita mengharapkan rahmat dan keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sebagaimana yang dijanjikan sambungan daripada semalam di Masjid Mutiara Rini, kita dah membahaskan sedikit sebanyak tentang latar belakang sejarah jazirah semenanjung tanah Arab, keluasan semenanjung tanah Arab, wilayah-wilayah dan daerah-daerah yang pernah ada dan wujud di semenanjung tanah Arab, kepelbagaian ragaman manusia di semenanjung tanah Arab, dan kita berakhir dengan mengenali dan memahami asal-usul bangsa Arab. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung tentang suatu peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Fil, yaitu kisah mengenai salah satu ashab-ashab di dalam Al-Quran, yaitu Ashabul Fil. Yang mana sebelum bercerita mengenai Ashabul Fil, pasti ingatan kita akan melayang kepada seorang pemimpin, seorang jeneral, seorang komander perang yang dalam sejarah bernama Abrahah bin As-Sabah Al-Ashram. Al-Ashram adalah satu gelaran yang diberikan kepada Abrahah, ekoran daripada peristiwa yang mana dia bergelut untuk memenangi jawatan sebagai pemimpin di Yaman bersama ketua komandernya, iaitu Aryad, yang mana Aryad sempat menghabisi sebahagian daripada hidung hujung milik siapa? Abrahah, yang menyebabkan hidungnya sedikit rompong ataupun kita sebut rompang. Al-Ashram dalam bahasa Arab ialah hidung rompang, kerana hujung pedang Aryad tu terkena pada hidung Abrahah. Walaupun demikian, akibat daripada kelicikan pengikut-pengikut Abrahah, akhirnya Aryad yang terbunuh
Jadi yang dilantik menjadi ketua dan pemimpin sementara di Yaman ialah Abraha. Inilah tokoh yang bakal mengepalai dan mengemudi tentera-tentera bergajah jauh daripada bumi Yaman, semata-mata datang ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Mereka bukan datang untuk memerangi orang-orang Mekah, bukan nak berperang dengan orang Mekah, bukan nak menghancurkan Mekah, tetapi satu saja tujuan Abraha, nak menghancurkan rumah Allah, iaitu Kaabah. Tetapi perlu diberi peringatan tuan-tuan dan puan-puan, bila nak membahaskan tentang Abraha, kita perlu tahu sejarah yang lebih terdahulu sebelum Abraha. Sebelum Abraha nak datang ke Yaman, adanya peristiwa yang besar. Kerana Abraha bukan orang Yaman, Aryat ketua dia sebelum ini pun bukan orang Yaman. Mereka adalah komander-komander dan jeneral-jeneral perang yang diutuskan secara khusus oleh ketua mereka daripada Empire Aksum pada masa itu. Di mana letaknya Empire Aksum? Di Habsyah, yang dirajai oleh An-Najasyi. Sebab An-Najasyi menerima daripada provinsi Maharaja Rom yang berada di Syam pada masa itu akibat pertolongan daripada seorang lelaki Nasrani daripada bumi Najran. Jadi dihantar tentera-tentera satu gerombolan yang besar untuk menyerang kerajaan Yaman, khasnya kerajaan Himyar pada ketika itu, yang mengkhianati orang-orang Nasrani di bumi Najran. Baik, siapakah yang ingin diperangi oleh Aryat? Siapakah yang ingin diperangi oleh Abraha? Pada masa itu Raja Himyar ialah seorang raja Yahudi yang bernama Zunuwas. Inilah punca kepada segala permasalahan. Mengapa Aryat, mengapa Abraha dihantar ke Yaman untuk memerangi Raja Zunuwas? Persoalan lebih jauh, siapa Raja Zunuwas? Kita tak akan ketahui kisah Zunuwas kecuali kita menelusuri sejarah yang lagi lampau. Siapa dia? Dia adalah anak kepada pemimpin Raja Himyar ataupun di Yaman pada masa itu yang bernama Tabban As'ad. Siapakah Tabban As'ad? Di dalam Al-Quran kita akan menemui kalimah qaumin tubba'in. Qaumi tubba'in, kaum tubba'. Taba'in, tubba'. Who is tubba'? Tubba' ni bukan nama orang, tetapi Tubba adalah gelaran yang diberikan kepada raja-raja Himyar yang terkebelakang. Sebagaimana kita maklum dalam sejarah, contoh, sesiapa pun individu, sesiapa pun personal yang menaiki takhta, contohnya dia jadi Maharaja Rom, maka gelaran yang akan dia pakai ialah Kaisar. Itu Kaisar. Kalau siapa-siapa yang naik takhta di kerajaan Parsi, maka gelaran yang dia akan pakai ialah Kisra. Siapa yang naik memerintah Habsyah, gelaran yang dia pakai ialah An-Najasyi. Tetapi gelaran Raja Himyar yang terkemudian, mana-mana raja dan pemerintah yang naik diberi gelaran Tubba'. Sejarah Yaman sejarah yang cukup besar dan panjang, tuan-tuan. Semalam saya berikan sedikit informasi. Antara yang paling awal kerajaan yang ada di Yaman ialah kerajaan Al-Mu'iniyah. Kerajaan Mu'iniyah di Yaman ni bermula 1300 sebelum Masihi, lama. Sampailah 620 sebelum Masihi adanya kerajaan Mu'iniyah. Raja-raja yang memerintah Mu'iniyah pada masa itu memakai gelaran Mukrib Sabah. Sama seperti Kaisar, Kisra, Najasyi tadi. Raja-raja mereka pakai gelaran Mukrib Sabah.
Pusat pemerintahan Mu'iniyah pada masa itu satu tempat bernama Syarwah. Pada masa kerajaan Mu'iniyah inilah bermula apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, iaitu tentang bendungan ataupun empangan di Yaman yang terkenal dinamakan empangan Ma'rib dalam sejarah. Bermula pembinaan dia ketika kerajaan Mu'iniyah ni lagi. Jadi bila berakhir pemerintah pada tahun 620 sebelum Masihi, dia naik satu lagi kerajaan yang dinamakan kerajaan Sabak. Bukankah dalam Al-Quran juga ada satu surah yang dinamakan sebagai surah Sabak, kerajaan negeri Sabak? Maka pada masa itu pemimpin-pemimpin dan raja yang jadi raja Sabak dah tukar gelaran Mukrib Sabak. Mereka tak pakai dah hak Mu'iniyah pakai dulu, mereka pakai gelaran raja-raja Sabak saja. Dan pusat pemerintahan sebelum ni dari Syarwah mereka tukar ke Raidin, dan kemudian bertukar nama Raidin itu Zafar. Ini berlaku 620 sebelum Masihi sampai 115 sebelum Masihi. Lepas habis pemerintahan kerajaan Sabak, dia naik pula yang ketiga, yang dinamakan kerajaan Himyar. Dia ada Himyar pertama, ada Himyar yang kedua. Himyar yang pertama bermula selepas kejatuhan kerajaan Sabak tadi, 115 sebelum Masihi sampai 300 Masihi. Itu Himyar yang pertama. Himyar yang kedua 300 Masihi sampailah kepada zaman masuknya Islam ke bumi Yaman. Baik. Himyar yang kedua itulah, sebelum ni raja-raja yang memerintah tak guna gelaran, tapi mari pada zaman Tabban As'ad ni naik, barulah perkataan Tubak tu digunakan. Tubak tu sendiri ambil daripada kosakata nama dia tu, Tabban As'ad. Jadi selepas pada tu siapa naik jadi raja pun pakai gelaran Tubak. Jadi persoalan yang kita nak bahas, siapa Tabban As'ad ni? Tabban As'ad ni pemerintah Himyar dan Yaman pada masa tu boleh dikatakan sebagai salah seorang penganut agama Majusi. Sebahagian kecil penduduk Yaman pada masa tu etis. Ada sebahagiannya macam agama Sabi'in, memuliakan bulan, memuliakan bintang, memuliakan matahari, dan sebahagian besar adalah penganut Majusi. Bila penganut Majusi, mereka sinonim dengan apa? Penyembahan api. Memang ada api yang besar, tempat yang khas, ditutup dengan pintu besi yang dinyalakan hampir 24 jam sehari. Api ini tidak pernah dipadamkan. Ringkas cerita, suatu ketika Raja Tabban As'ad ini melakukan perjalanan dengan pasukannya atas sesuatu urusan. Dan dalam perjalanan tersebut, pasukan Tabban As'ad ni melewati bumi Yasrib. Daripada Yaman mereka berjalan, ada suatu urusan, hingga akhirnya mereka singgah di Yasrib. Yasrib ni tempat apa tuan-tuan? Yang satu masa Yasrib ni akan jadi bumi migration bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Madinah. Sampai di Yasrib, dia melihat keadaan manusia-manusia di Yasrib. Di situ dah ada orang-orang Yahudi yang lebih awal datang bermigrasi di situ selepas diaspora kerajaan keyahudian mereka 530 lebih sebelum Masihi dulu dihancurkan oleh Bukhtansar. Ramai mereka datang ke bumi Yasrib sebagai tempat migration mereka. Dan di situ juga ada dua suku yang besar, Aus dan Khazraj. Keturunan daripada mana? Juga migration daripada tempat Tabban As'ad, bumi Yaman. Mereka adalah anak-anak kepada Harisah bin Sa'labah bin Amru Muzaikiyah, adik kepada Imran bin Amru Muzaikiyah, ketua kabilah Bani Azad. Bani Azad termasuk daripada suku Kuhlan. Kuhlan pula dia ni adik-beradik dengan Himyar, adik-beradik dengan Tobabi'ah. Dia punya panjang atas tu kalau kita nak syarah. Tapi isu dia ialah bila dia sampai di sini,
Dia rasa tempat ni tempat yang sesuai. Jadi dia tinggalkan salah seorang anak dia di sini sementara. Dia tinggalkan anak dia di sini, dia teruskan perjalanan. Jadi untuk ringkas cerita, sepanjang anak dia duduk sini, anak dia telah menimbulkan permasalahan kepada penduduk di Yasrib, sehingga berlakunya perang mulut, kemudian pertengkaran, kemudian berlakunya pergaduhan yang akhirnya daripada pergaduhan tersebut anak kepada Tabban As-Sa'ad ni terbunuh. Sampai anak dia terbunuh. Bila dia kembali semula ke Madinah, dapat tahu berita anak dia terbunuh, maka dia segera menyiapkan pasukan dia. Dia memang seorang raja yang mempunyai kekuatan pasukan yang cukup besar. Apatah lagi bila raja yang masyhur ni tahu anak dia terbunuh, memang cepat-cepat dia siapkan pasukan dia nak mengepung dan menyerang Yasrib. Jadi dalam keadaan tempoh kepungan terhadap Yasrib tadi, sesuatu yang special dia dapat lihat pada penduduk Yasrib ialah kemurahan hati mereka, ringan tulan mereka yang sejak dulu ada pada penduduk Yasrib. Yang selalu dia ceritakan ialah bila waktu malam ni dia duk kepung ni nak serang orang dalam ni, tapi bila waktu malam ada sebahagian penduduk Yasrib ni keluar bawa makanan dan bagi pada dia. Dia kata orang di sini ni pelik lah, kita nak serang tempat dia, kita nak hancurkan tempat dia, berperang dengan dia, tapi malam-malam boleh lagi dia mai makan pada kita, jamu kita. Maksudnya akhlak di sini bagus. Dan dia pun kadang-kadang berkira-kira yang sebenarnya orang di sini salah ke anak aku salah ni. Jadi dia mari perasaan macam tu bila tengok kebaikan yang orang Yasrib buat kat dia. Tapi benda-benda tu tak pernah melunturkan serangan niat dia yang asal. Masuk pada hari seterusnya, tiba-tiba keluar dua orang pendeta Yahudi. Dua-dua pendeta Yahudi ni keluar bertemu dengan Tabban As-Sa'ad. Lalu dua pendeta Yahudi ni bertanya, sebenarnya apa yang kamu inginkan di sini? Kamu nak apa sebenarnya di sini? Dia kata, aku di sini kerana nak menuntut darah anak aku yang terbunuh di sini. Kedua-dua pendeta Yahudi itu bagi tahu, kalau itulah niat kamu, selama-lamanya kamu tak akan pernah capai niat kamu. Kamu tak akan pernah mampu dan bisa untuk menghancurkan tempat ini. Dengan nada yang agak terkejut, dia tanya kedua-dua pendeta Yahudi tadi, pasal apa? Sedangkan aku mempunyai pasukan yang besar yang cukup untuk menghancurkan tempat ini. Lalu kedua-dua pendeta Yahudi tadi bagi jawapan, kerana ini adalah tempat mahjarun Nabi. Apa dia mahjarun Nabi? Kerana tempat ini di kemudian hari akan menjadi tempat hijrahnya seorang Nabi. Tempat ini akan berkembang dengan agama Allah. Tempat ini akan dihadiri oleh seorang Nabi dan seorang Rasul. Dan tempat ini sekiranya didatangi oleh Nabi dan Rasul tersebut, kamilah orang yang mula-mula dan pertama kali akan beriman dengan Nabi dan Rasul tersebut. Lalu perkataan ini didengar oleh kumpulan-kumpulan Aus dan Khazraj yang kebetulan ada di situ. Lalu dia berpaling kepada Aus dan Khazraj, ketika mana pada waktu itu kami beriman kepada Nabi tersebut, Rasul tersebut, kamu juga Aus dan Khazraj kena buat apa yang kami buat, beriman kepada Nabi dan Rasul yang bakal datang ke bumi Yasrib ini. Sekiranya kamu tak buat benda tu, kita akan berperang seperti kaum Ad dengan Iram. Dulu dalam sejarah lampau, kaum Ad dengan Iram ni berperang sampaikan semuanya terbunuh, tak tinggal sisa. Seolah-olah dia nak gambarkan, kalaulah Aus dengan Khazraj ni bila Nabi tu mari, Rasul tu mari, kamu tak beriman, perang kita dua. Padahal Nabi mari cakap kosong saja ni pun. Sebab dia mengharapkan Nabi terakhir itu daripada Bani Israel. Masa ni tak mari lagi, tak tahu lagi. Lalu kawan ni Majusi. Penduduk dia ada yang etis, penduduk dia ada tabi'i, Sabi'in.
Jadi berlakulah pertanyaan. Kamu sebut tadi Nabi, Rasul. Apa dia Nabi tu? Orang baru nak tahu. Apa dia Rasul tu? Apa dia Tuhan tu? Apa dia Allah tu? Lalu dia pun ceritalah, Allah tu apa, Nabi tu apa, Rasul tu apa. Kami ni sebelum ni beriman dengan Nabi Musa, diturunkan pada Musa Taurat. Agama kami agama Yahudi. Lalu kawan ni tertarik. Bila tertarik, dia tak jadilah nak serang Yasrib, dan dia memaafkan penduduk Yasrib atas kes terbunuhnya anak dia tadi. Lalu dia minta, kerana dia tertarik dengan agama ni, dia minta dia nak bawa dua pendeta Yahudi ni balik ke Yaman sekali dengan dia, supaya ajak pula penduduk Yaman agama ni. Maka dua-duanya bersetuju. Dan dalam perjalanan balik tu, sebab Madinah sedikit ke utara, maka mereka akan melewati bumi Mekah lah kan. Nak balik ke Yaman kena lalu kok Mekah. Sebelum masuk Mekah tu, mereka terserempak dengan satu suku. Suku tu disebut suku Huzail. Suku Huzail ni bersempadan dengan geng-geng Bani Kinanah dululah. Bani Kinanah ni moyang-moyang Nabi dulu, hak atas tu kan. Qusay bin apa? Bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah. Geng-geng Kinanah tu. Geng-geng Kinanah dulu, maksudnya mereka bertempat di kawasan barat, dan ada kawasan persempadanan tu. Di situ ada satu suku diberi nama suku Huzail. Dulu dalam sejarah masa perang Fijar, masa Rasulullah masih belia, muda, remaja kan, berlaku perang Fijar antara geng Bani Kinanah dengan keluarga Quraisy, menyokong Kinanah lawan saudara jauh mereka Qais Ailan, sehingga tertubuhnya satu perjanjian yang disebut Hilful Fudul. Hilful Fudul tu kan, Hilful Fudul tu dia sempena ambil nama, dia kes letak nama perjanjian tu Hilful Fudul, sebab orang yang buat perjanjian sebelum tu 3 orang nama Fadl. Fadl bin Fudalah, Fadl bin Wuda'ah, Fadl bin Haris. 3 orang ni berjanji dalam perjanjian sebelum ni, sebelum hak berlaku perang Fijar tu, hak zaman dulu-dulu, maksudnya nak menolong orang yang teranaya, nak menolong orang yang susah. Jadi perjanjian tersebut sama dengan apa yang 3 orang sebelum ni buat. Lalu perjanjian tu diletak nama Hilful Fudul, mengingatkan nama 3 orang ni perjanjiannya jenis nak tolong orang yang teranaya dan susah. Tu kisah Bani Kinanah dan Qais Ailan. Tapi nak habaq Bani Huzail tu, Bani Huzail ni satu bani yang cukup tak senang dengan orang Yaman, dan juga dia benci dengan orang Mekah. Hati dia lagu tu. Tengok ni geng mana ni? Geng siapa lalu? Geng Yaman lalu. Di Mekah pun dia tak suka. Lalu mereka mainkan api provocation. Mereka nak provokasi. Lebih lagi dia tahu yang ada dalam rombongan ni siapa? Raja Yaman yang masyhur, Tabban As'ad. Dia pun pilah jumpa Tabban As'ad. Dia kata, wahai Raja Tabban, kamu nak kada harta-harta yang banyak, dan kamu boleh dapatkan harta tu dengan senang dan mudah. Kamu nak tak harta yang banyak, kamu boleh harta tu dengan senang dan mudah. Oh, tertariklah kawan ni. Kalau tanya kita pun kita nak tak? Ustaz, nak kada harta banyak, duit banyak, lepas tu nak dapatkan benda tu senang mudah? Oh, siapa tak nak? Kalau nak, kamu pergilah masuk ke dalam negeri tersebut. Maksud negeri itu masuk ke Mekah. Di situ ada sebuah rumah yang disebut Kaabah. Di bawah Kaabah tu banyak harta-harta yang ditanam. Ada perhiasan tu, ada emas, ada perak, ada barang-barang berharga. Memang menurut sebahagian sejarah dan riwayat, orang-orang dulu yang jenis harta-harta banyak ni, mereka akan letak barang-barang berharga tu di bawah Kaabah. Dengan kata lain, mereka gali lubang sekitar tu, letak emas, letak perak, letak perhiasan apa semua sekali. Jadi memang banyak bawah tu kalau kamu nak. Kamu pula pasukan yang besar, senang-senang dia boleh masuk di situ. Tertarik. Bila tertarik, buat persediaan. Persediaan apa? Tadi nak serang Madinah, tak jadi. Ni buat persediaan nak serang Mekah.
Jadi bila nak serang Mekah buat persediaan, kan dia bawa dua pendeta Yahudi tu. Pendeta Yahudi ni tanyalah, yang kaluk-kaluk bersedia ni apa hal? Oh, tadi ada salah seorang daripada suku Bani Huzai tu mari cerita-cerita macam ni. Dia kata sebenarnya dia sedang menggunakan isu tersebut untuk menipu kamu. Dia sedang provokasi kamu. Suku Huzai ni terkenal dengan suku yang tak suka kepada Yaman, tak suka kepada Mekah. Tahukah kamu sebenarnya yang dia suruh pi negeri itu negeri apa? Negeri Mekah. Dalam tu ada rumah. Tu bukan rumah biasa-biasa. Itulah satu-satunya rumah Allah yang ada di atas muka bumi. Ni bukan orang Islam cakap, ni pendeta Yahudi yang sebut pada Taban masa tu. Inilah satu-satunya rumah Allah yang ada di atas muka bumi. Lepas tu aku kira bersalah lah ni. Ya, kamu tak patut teruskan niat kamu. Jadi apa yang patut aku buat sebenarnya? Sebenarnya kamu boleh masuk ke sana. Kalau kamu nak, kamu tawaf, kemudian hormatilah rumah tersebut. Kalau nak masuk juga, kamu tawaf sebagaimana kamu tengok orang buat dan hormati rumah tu. Baik, aku akan buat. Tapi kamu tak mau buat ke? Dia tanya pula, dah Yahudi tu suruh dia buat lagu tu, dia tanya Yahudi tu balik, kamu sendiri tak mau buat ke? Tengok apa Yahudi tu jawab. Yahudi tu kata, kamu pun tahu kami ni adalah orang-orang yang paling alim mengenai agama kami. Kami ni pendeta-pendeta Yahudi. Kami sesekali tidak akan masuk dan tawaf kerana dalam tu ada banyaknya patung-patung berhala. Tak tahulah jawapan dia ni jujur sungguh kerana patung berhala ke memang dia terik tak mau masuk. Wallahu alam hatu. Tak apalah, aku akan buat. Jadi bila sampai di Mekah, kawan ni pun buatlah. Dia tawaf. Akhirnya diringkahkan cerita, dia tertidur di tepi Kaabah. Bila dia tertidur di tepi Kaabah, gambaran dalam mimpi Raja Taban As'ad ni seolah-olah dia datang ke depan Kaabah bawa kain yang besar, kelambu yang besar, kita sebut sebagai kiswah tu. Jadi dia pun dalam mimpi dia naik atas Kaabah, dialah pergi letak kelambu kiswah tu pada Kaabah. Jadi bila dia sedar, dia berasa nak buat betul apa yang dia alami dalam mimpi tu. Lalu sebagai raja, dia menyiapkan hal tersebut, dan dalam sejarah disebutkan dialah manusia pertama yang letakkan kiswah pada Kaabah, yang sebelum tu tak ada kiswah. Jadi dia tak pergi balik, dia duduk di situ 2-3 hari, dia berasa tak berapa cantik kain ni, dia buat lagi cantik pula, dia tukar. Dia buat lagi cantik. Sebenarnya sejarah kain Kaabah ni panjang sebelum sampai warna hak kita ada sekarang hitam. Jadi letak begitu, akhirnya dia pun nak baliklah semula ke tempat dia, Yaman. Jadi dia pun ajak sekali lagi kedua-dua siapa? Yahudi tadi ajak ke Yaman, aku nak minta kamu ajarkan agama ni pada orang-orang di negeri aku pula. Pada asalnya kedua-duanya menolak, tapi bilah juga walaupun untuk sementara. Jadi bila sampai di sana, kan kita cerita pasal api tadi kan, api tu kadang-kadang lucunya kebodohan manusia ni. Api itu juga bukan sekadar jadi sembahan mereka. Bila mereka hormati dan muliakan api itu, sekiranya ada kes yang perlu diselesaikan antara dua orang, hak ni ke bersalah tak tahu, mereka akan pergi letak betul-betul depan pintu hak mereka sumbat kayu api itu. Cara dia lagu mana? Dua-dua orang tu pergi letak depan pintu tu, kita akan buka. Sekiranya api tu sambar siapa, dia itulah bersalah. Lagu tu akhirnya. Kesian tak kawan? Maknanya kalau tengok api tu kuat pi kot kawan tu, dia ni salah, ni betul. Jenuh lagu tu. Kenapa tak buat 2 ekor singa hak lapak? Siapa tu singa terekam dulu, lagi senang tak mati terus. Dan nak cakap kejahilan dan kebodohan manusia pada masa tu, mereka buat sampai tahap tu. Jadi Raja Tubak ni dah dia belajar sedikit-sedikit dengan pendeta tadi, lalu dia mula nak menyebarkan akidah baru dia ni lah, agama baru dia ni kepada rakyat-rakyat dia. Tetapi kebanyakan rakyat dia tak mau, menolak. Ya, walaupun dia seorang raja, tapi mereka tetap nak menyembah api berbanding dengan ajaran baru yang diajak oleh raja mereka ni.
Lalu raja mereka ni sebutlah kedua pendeta Yahudi ni, kalau kamu tak mau dengar aku, sekurang-kurang dengarlah daripada dua pendeta yang datang bersama aku ni, tak mau dengar juga. Lalu bila berlaku percanggahan, maka kumpulan-kumpulan daripada geng penyembah api tu buat satu solution. Kalau nak tahu juga hak mana benar antara kami dengan akidah baru kamu tu, kita buat macam selalu hak kita buat ni. Kita duduk, kami geng-geng api duduk sebelah, mari dua pendeta duduk sebelah, buka tengok api sambar siapa. Kalau api sambar kawan tu salah dan kami sanggup tukar. Oh, payah jenis lagu ni kan. Buat betul lah. Jadi duduk geng penyembah api, hak popular dia lah kot, mesti orang besar-besar, takkan orang kecil-kecil. Kemudian marilah pendeta tu, bila buka tu memang api sambar dekat geng penyembah api tu. Bila terbakar sikit dia pun lari. Dia lari, rakyat pakat kejap tangkap dia, marah lah, pasal apa kamu lari? Dah kata tadi nak suruh tunjuk mana salah mana betul, tiba-tiba kena api, lari, pi sekali lagi, kena sekali lagi, kena sekali lagi tu pakai hak ni lah betulnya. Okey, jadi raja ni mula menyebarkan, jadi dia tak paksa. Jadi bila dah orang nampak dah tadi pun bak api pun bodoh dah, jadi bila tengok ni pun oh bodoh dah kita sembah api, ada sebahagian tu mengikuti akidah baru yang dibawa oleh kedua-dua pendeta Yahudi tadi, ataupun dengan kata lain menerusi raja mereka Taban As'ad tadi. Baik, ringkas cerita, Taban As'ad ni meninggal. Bila meninggal, anak dia dah ada dah sebelum dia meninggal kat Madinah, dia anak ramai. Sebab tu bila sebut Zunuwas ni hak point kita nak ceritalah, anak kepada Taban ni. Zunuwas ni disebut sebagai Zunuwas, adik kepada Hasan dan Amr. Dalam sejarah banyak diberikan kata seperti itu, Zunuwas adik kepada Hasan dan Amr. Maksudnya abang dia ada nama Hasan, abang dia ada nama Amr. Betul, bila Taban As'ad meninggal dunia, maka raja yang naik seterusnya ialah anak dia yang bernama Hasan. Bila Hasan ni naik, Hasan ni memang teruk lah. Maksudnya teruk lagu mana? Teruk dia punya vision dan ambition tu telajak macam ni. Kita tahu dulu di Mekah ke di Madinah ke bahkan di Yaman sekalipun dah ada dua kuasa besar, timur dan barat. Satu kerajaan Rom, satu kerajaan Farsi. Masa tu disebut Furs. Furs masa tu besar tuan-tuan. Bila kita kata kerajaan Furs pada masa tu, ada sebahagian wilayah Rusia sekarang bawah Furs, ada sebahagian wilayah China, ada sebahagian India, Iran sekarang, Iraq sekarang, besar. Tapi apa dia punya cita-cita, ambition dia, ayah dia sebelum ni tak buat, tetapi dia nak buat. Dia akan berperang dengan dua kerajaan besar ni, dia akan serang dua-dua. Bahkan kata-katanya yang masyhur, selagi dia hidup dia akan memerangi orang-orang Arab dan non-Arab. Jadi dia pun tanyalah orang, nak menunjukkan kesombongan dia, kalau aku ni nak serang antara Rom dengan Parsi, agak-agak serang mana dulu? Action. Orang pun kata yang mempunyai militer dan kerajaan yang lebih besar Parsi. Dia kalau kita kata lebih besar Parsi, patut hak kecil-kecil lah dulu dah. Walaupun dia tu sebenarnya lagi kecil dari Rom, tapi dia nak bantai Fars juga. Ambition dia macam ni lah mudah tuan-tuan. Kalau kita tengok peta lama dan peta kuno, perbandingan wilayah Fars dengan dia tu, seolah-olah dia tu 1/10 daripada wilayah Fars. Kita nak cakap apa 1/10 ni? Pulau Pinang nak serang Semenanjung Malaysia lah kot. Anak nampak mudah, walaupun mungkin kiraan tu tak berapa nak tepat. Contoh orang-orang Pulau Pinang, kita akan serang Semenanjung tanah Malaysia. Dia tu kecil je, 1/10. Tapi dia punya ambition, vision tu kuat. Jadi bila ambition dia demikian, menteri-menteri ni sakit kepala lah. Memang dah punya raja macam ni, dia kata benda ni membodohkan kita. Memang 1/10 kita akan kalah, tapi cita-cita dia duk pegang situlah, mampunya dia. Dia tak mahu ada raja lain atas muka bumi selain daripada dia.
Jadi bincang punya bincang ni berjalan lah ni, berjalan sampai sekerak jalan kononnya nak serang lah Fars ni. Menteri-menteri ni cuba membelok, bukan membelok apa, demi keselamatan diri, demi keselamatan kerajaan. Maksudnya dia ni duduk dalam kemah yang dikawal, siapa nak jumpa dia, termasuk adik dia Amru pun kena tanggal semua alat-alat, takut jadi pembelutan, pembunuhan. Jadi menteri ni duduk bincang sama dia, kita tak boleh harap ke orang lain dah untuk selesai isu ni. Raja kita ni raja yang terlampau tinggi dia punya ni, kecuali adik dia Amr. Jadi kita nak buat apa? Kita kena suruh Amr ni macam mana pun bunuh abang dia ni. Jadi kalau tak bunuh memang serabutlah kita ni, nak ikut kepala dia, nak jadi tu, nak jadi ni. Hanya boleh tolong ialah Amr, sebab Amr lah yang diberi keizinan masuk jumpa dia. Panggillah Amr. Amr, lagu mana ni kita nak bincang ni, bukan untuk sekadar kita, tapi kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan kita semua. Kamulah harapan kami untuk buat kerja ni. Kemudian Amr pula, kawan tu pun biasalah, kita bodek orang kan, maksudnya kalau kamu bunuh, kamu akan jadi raja. Bila jadi raja, kamu jadi ni. Naik ni lah kawan ni. Salah seorang menteri tu nama Zuru'ain. Zuru'ain siap-siap cakap, wahai Amr, kalau benda ni benar-benar berlaku, sebelum dia berlaku, sebelum kamu bunuh abang kamu, aku minta atas persetujuan kamu, kamu tulis satu surat. Tulis apa? Tulis dalam ni segala komplot, segala konspirasi, segala apa, aku ni tak terlibat langsung, sebab aku ni tak pernah mencadangkan hal ni. Geng-geng ni ya cadang, aku tak mau. Dia berasa tak sedap hati dah, memang aku ni salah seorang menteri kamu, tapi walaupun apa yang berlaku ni, aku tak pernah cadangkan idea gila ni, suruh kamu bunuh abang kamu. Aku nak pesan satu je, dalam mana-mana sejarah raja ke orang biasa, siapa yang bunuh abang ke adik ke, jenis orang bunuh adik-beradik ni, dia akan ditimpa malang sepanjang hayat dia. Aku bagi nasihat ni, kamu nak ikutlah, tapi aku nak minta biar ada bertulis bahawa hari ni aku tak terlibat langsung dalam hal ni. Tak apalah, kawan tu pun setuju, tulis, ringkas cerita, dia pun pergi bunuh abang dia. Jadi matilah Hasan tu. Bila mati Hasan, sebagaimana disetujui tadilah, naiklah Amr jadi raja baru. Bila naik raja baru, mula-mula sukalah, mula-mula seronoklah jadi raja. Lama-lama dia berasa apa yang dia buat tu salah, teringat ke abang dia, jadi macam hidup macam tadilah, jadi tak selesa, jadi rasa ni. Lah sekali orang pun duk tanya dia, rakyat duk bertanya, kenapa tuanku tak gembira, kenapa tuanku tak macam raja lain. Sedih, dia kata aku sedih sebab aku bunuh abangku ni macam ni. Jadi lagu manalah aku nak bagi benda ni keluar, out, hilang daripada diri aku, nak jadi diri aku yang balik. Okey. Kita bagi laluan pada azan. Maksudnya saat lagi nak habis tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali menyambung persoalan tentang kisah Hasan tadi yang terbunuh diganti oleh adik dia Amr. Jadi melihatkan keadaan raja mereka, maka ada sebahagian mencadangkan kepada raja Amr ni untuk bagi hilang hak kamu duk serabut, hak kamu duk gelisah, hak kamu macam-macam ni, kamu pi cari balik siapa kepala-kepala hak suruh bunuh abang kamu dulu, bunuh depa pula. Tu nak bagi hilangnya, sebab kamu serabut kepala tu atas inisiatif depa lah bagi nasihat lagu ni. Jadi pi cari balik depa, bunuh seorang-seorang. Makan diri lah tak nasihat tadi seolah-olah. Maka dia pun pi cari seorang-seorang, bunuh. Last sekali sampailah kepada Zuru'ain tadi, hak suruh buat surat tadi. Lalu bila sampai Zuru'ain, dia kata, kamu ingat lagi tak? Ingat apa? Kan waktu berkomplot dulu, aku minta kamu tulis surat. Dalam surat tu menyatakan bahawa aku tak terlibat langsung dalam bagi nasihat supaya bunuh abang kamu, dan aku nasihatkan kamu pula, benda yang duk jadi pada kamu ni akan jadi. Dia pun tengok tu, kira tak boleh buat apalah, sebab dia sendiri yang tulis surat tersebut. Okey. Jenis kereta tak tahu. Okey, ada iklan ya.
Kereta ke motor saya tak pasti sebab main nombor plate saja. JTL 3614. JTL 3614. Sebab main nombor plate saja tak pasti motor ke kereta. Kalau motor jenama apa pun saya tak tahu, kalau kereta jenama apa, color apa pun tak tahu, main nombor je. JTL 3614. Minta tuan yang terlibat dengan nombor plate ni untuk urusan tersebut. Okey, terima kasih. Baik, jadi terselamatlah nyawa Zuru'ain tadi. Maka selepas peristiwa tersebut dia kembali kepada keadaan biasalah, hati dia dah lega dah. Ringkas cerita sebab banyak lagi cerita lain, maka mangkat atau matilah Amr pula. Jadi bila Amr meninggal ni, dia yang dikenali sebelum ni Hasan dan Amr, hak lain-lain tu biasa-biasa. Jadi bila biasa-biasa, tak ada ketokohan, dia jadi berebut jawatan nak jadi raja ni. Adik-beradik pada mereka dua ni, adik-beradik kepada Hasan dengan Amr ni duk berebut. Bila berebut jadi kacau bilau. Jadi negara huru-hara tak ada raja. Hak ni nak naik, hak ni nak naik, hak ni tindas, hak ni serang, hak ni bunuh, hak ni tampak, hak ni tendang, hak ni. Pada masa tu nak jadi cerita, ada seorang lelaki, dia ni asalnya geng-geng perampok. Jadi dia cuba ambil peluang atas apa yang berlaku di tempat tersebut. Dalam sejarah banyak nama, tapi yang popular ada dua riwayat. Dikatakan yang pertama nama dia Hunay'ah Zishanatik. Hunay'ah Zishanatik. Nama yang kedua pula ada riwayat panjang sikit, Lakhni'ah Yanofazi Shanatir. Walaupun saya ingat dua-dua ni nama berbeza, dia merujuk kepada individu yang sama daripada jalan penceritaan. Sama ada dia Hunay'ah Zi Shanatik ataupun Lakhni'ah Yanofa Zu Shanatir. Jadi dia mengambil peluang ni, dia pergi serang dengan geng-geng dia, serang negara Yaman tadi, lalu akhirnya dia yang dapat jadi raja. Dia yang dapat jadi raja, tak ada kena mengena, tiba-tiba dapat kat dia. Jadi bila dapat kat dia, dia memerintah cara kepala otak perompak lagu mana? Maksudnya zalim, menindas, berfoya-foya, minum arak. Kira pemerintahan yang tak tentu kalulah, tak ada rule, tak ada peraturan, tak ada undang-undang. Dan ada juga sebahagian riwayat menyebut perbuatan kaum Lut pun ada yang mereka buat. Sampai tahap tu. Sampai akhirnya datanglah Wira, salah seorang daripada anak-anak Tabban Asad. Tadilah poin yang kita nak cerita, Zur'ah Zunuwas bin Tabban Asad, adik kepada Hasan. Kan kita cerita tadi, dia dikenali sebagai adik Hasan dan adik Amr. Dia mari dengan penuh keperwiraan dan keberanian masuk dalam istana warisan keluarga dia. Dia pergi pancung kepala Shanatit tadi. Bila pancung, ada sebahagian riwayat, siapa ni, Ibnu Hisham, ada satu riwayat dia sebut penduduk ni tengok dari celah lubang nampak kepala siapa? Kepala Hunay'ah Ibnu Shanatit yang telah dipotong oleh Zur'ah Zunuwas. Jadi berakhirnya kisah kawan tu, maka naiklah Zur'ah Zunuwas, legasi kembalilah seolah-olah sebagai pemerintah kerajaan Himyar yang keseterusnya. Dan dia beragama sebagaimana bapa dia itulah agama Yahudi. Bila Zunuwas ni beragama Yahudi, di antara kerajaan-kerajaan di Yaman ada kerajaan yang bernama Najran, satu tempat nama Najran. Dulu ketika zaman Rasulullah, penduduk-penduduk Nasrani Najran inilah yang pergi berdebat dengan Nabi kan, permasalahan ketuhanan Isa tu, sampai ayat Quran turun pada Nabi, inna masala Isa indallahi kamasali Adam tu, khalaqahu min turab tu. Tu geng-geng penduduk Nasrani Najran lah. Tapi itu zaman Nabi, ni zaman sebelum tu, Nabi tak lahir lagi ni. Jadi orang-orang di Najran ni adalah penganut-penganut agama Nasrani. Pengikut-pengikut Nabi, bukan pengikut hak pure Nabi Isa lah, maksudnya rangkaian-rangkaian tu adalah penganut agama Nasrani. Jadi sebab dia Yahudi, maka dia serang orang-orang di Najran. Serang orang-orang Najran. Jadi persoalan di sini kita stop.
Yahudi kita tahu macam mana Yahudi masuk ke Jazirah Arab. Maksudnya daripada diaspora kerajaan mereka diserang Bukhtansor, mereka masuk ke bumi Yasrib. Dan sekarang agama Yahudi dah masuk ke Yaman melalui kisah Tabban As'ad. Tapi Nasrani mai ikut mana? Ada banyak riwayat. Ada dikatakan seorang pendeta depa yang bernama Fimyun. Fimyun ni datang daripada Syam. Dia mari ni kalau kita kata apa, berdakwah lah, menyebarkan agama ni. Jadi bila dia menyebarkan agama ni, raja mana marah? Raja Zunuwas itulah marah sebab mari menyebarkan agama ni di kawasan Yaman. Ada satu riwayat lagi, nama pendakwah ni ialah Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir memang dia datang daripada Syam. Bila dia masuk Afrika, kafilah dia kena serang, akhirnya dia kena tangkap, dia kena jadikan hamba, dijual. Ni kisah Abdullah bin Samir. Bila dia dijual, maka dia jadi orang belian. Maka tuan dia beli dia. Tapi dia ni jenis orang agama, dia suka beribadah malam. Jadi satu malam tuan dia bangun tu, tuan dia lihat dia duduk tengah solat cara dia lah, wallahu alam, dan dia ada nampak macam lampu di atas kepala kawan tu. Jadi bila pelik dia tanyalah, apa kamu ni, siapa kamu sebenarnya? Dia pun katalah dia agama Nasrani, dia asalnya sebelum jadi milik kawan ni dia kafilah, dia datang di sini nak menyebarkan agama ni, kena serang, kena rompok, kena tangkap, kena jual sampai dibeli oleh kamu. Ni semua adalah kurniaan daripada Tuhan. Aku tak ada apa-apa pun. Oh, apa dia Tuhan tu? Kawan ni pun ceritalah Tuhan tu apa dia gini. Kamu ada Tuhan ke? Dia tanya tuan dia balik. Oh, kami di sini sembah satu pokok besar. Kawan dia tu, pemilik dia tu kata kami di sini sembah satu pohon. Pohon tu besar sungguh. Kami pilah minta hajat, minta permohonan pohon besar. Itulah Tuhan kami. Itulah Tuhan kami. Nak berlawan tak Tuhan kami dengan Tuhan kamu? Dia cabak pula. Nak berlawan ke tak? Dia kata kalau aku tak ada apa-apa, tapi aku boleh memohon kepada Allah, kalau kamu nak tengok Tuhan aku akan mengalahkan Tuhan kamu, aku boleh minta doa kepada Tuhan aku. Buatlah kalau kamu mampu. Jadi dia pun kumpul ramai orang-orang di situ ada, pergi depan pokok tu. Ringkas cerita, kawan ni berdoa, kawan ni munajat, tiba-tiba mari kilat yang besar, pancaran kilat, pangkah pokok tu hangus terus. Bila hangus terus, percayalah, berimanlah. Jadi turut kawan ni. Jadi selepas peristiwa tu Abdullah bin Samir ni dibebaskan, kemudian sampailah tahap dia ni jadi pendeta di Najran. Yang ni ada sambungan dengan kes hadis Nabi yang panjang Bukhari berjela-jela pasal kes hadis Ghulam. Siapa tahu hadis Ghulam? Ghulam tu belajar dengan Abdullah bin Samir ni lah tengah jalan. Sebelum dia kena bunuh, kes tu akan pi kepada kisah qutila ashabul ukhdud an-narizatil waqud. Tu dia punya connectionnya. Okey, biarlah dulu hak tu. Cuma nak kata masuknya Nasrani melalui satu riwayat Fimyum tadi, tapi yang lebih kemah Abdullah bin Samir tu yang akan jadi guru kepada Ghulam. Baik, kembali kepada persoalan Zunuwas tadi. Jadi Zunuwas ni bila tengok satu akidah yang berbeza dengan dia, maka dia nak pergi serang Najran. Jadi dia berperang dengan geng-geng Nasrani ni. Jadi macam orang pelarian lah. Kawan tunya duduk di gua. Kembali pada persoalan Ghulam. Saya kira ramai dah tahu dan baca hadis Bukhari tentang kisah Ghulam, tak kan? Secara ringkas ni, bukan kalau nak baca betul tuan-tuan, 2, 3, 4 muka surat hadis tu. Lebih kurang cerita Raja Zunuwas ni, walaupun dia agama Yahudi, tapi dia bukan, kalau kita macam ni lah mudah, agama Islam jenis Quran, tak baca semayang, fahamlah tak maksud dia? Dia ni agama Yahudi tapi dia lebih percaya kepada tukang sihir dan tukang dukung dia. Bukan dukun. Tak ada orang pun nak dukung dia. Dukung tukang sihir. Maksudnya apa saja syariat Musa dalam Taurat tu sepatut sebagai seorang Yahudi tak ada pun pada dia. Jadi lebih percaya kepada tukang sihir, tukang dukung. Lepas tu ringkas cerita, tukang sihir, tukang dukung dia ni pergi jumpa dia mengadukan permasalahan. Ringkas ceritanya, aku ni dah berusia tua, berusia lanjut, mungkin tak lama lagi aku akan mati. Selama ni aku duk berkhidmat kepada kamu, tapi kalau aku mati tak ada pengganti, tak ada waris. Jadi buatlah satu pertandingan, yang mana pertandingan tu kita akan cari seorang budak yang cerdas,
budak yang cerdik, budak yang pandai, budak itulah aku akan jadikan sebagai murid aku ajak semua ilmu aku pada dia. Bila aku mati, dia pula akan kejar dengan kamu. Jadi buatlah pertandingan, pilih punya pilih, saring punya saring, filter punya filter, terpilihlah seorang budak lelaki. Dalam hal itu kita kata gulam. Jadi gulam ni dia kena belajar dengan kawan tu tadilah. Dia akan diberikan segala ilmu ahli sihir, ahli dukung tadi. Bila kawan tu mati, nanti kerja dengan dia ni. Jadi ni istana contoh, ni rumah dukun. Kawan ni kena duduk di istana tiap-tiap hari, penepi belajar dengan dukun, lepas tu balik. Jadi ringkas cerita, tengah perjalanan ni dia jumpa dengan Abdullah bin Samir tu. Orang nak cerita pasal Abdullah bin Samir. Jadi dia pergi dengar kawan ni duk mengajak, kawan ni duk ceramah, jadi ralik di situ. Jadi pi pun asyik lewat je. Tok guru tanyalah, pasal apa lewat? Ada urusan di istana, padahal dia singgah sini. Lepas tu balik pula dia singgah pula. Kau tanya pasal apa? Patutnya kamu balik macam ni. Banyak sikit pelajaran hari ni. Maksudnya sebenarnya dia singgah di sini. Itulah berlaku hari-hari tanpa dua-dua objek ni perasan. Tok guru pun tak perasan apa dia buat, istana pun tak tahu. Sehinggalah dalam hadis tu sebut satu hari ni macam masyarakat ni terhalang oleh satu dabbah. Dabbah ni binatang besar, tak tahulah, ada kata gajah, ada kata badak, apa dia pun ikutlah hak sebenar pada masa tu. Tak kira lah gajah ke apa ke, kira binatang tu lah apa dia, wallahu alam. Jadi menyebabkan masyarakat ni terhalang dengan ada binatang tu. Jadi pada waktu tu dia terfikir, dia belajar daripada dua sumber, satu dengan Abdullah bin Samir, satu dengan dukun tadi. Lalu dia pun ambil batu. Jadi hari ni aku nak menguji ilmu siapa yang aku ambil ni hak betul-betul hak dan sebenar. Ilmu dukun tu ke ilmu Abdullah bin Samir yang beriman tadi. Lalu dia sebut dengan nama Allah, dia ambil batu tu baling, kena kat binatang tu, mati binatang tu. Kuasa Allah lah, bukan dia. Bila mati, lagi menguatkan keyakinan dia yang dia belajar dengan pendeta Abdullah bin Samir tu lagi benar daripada dia belajar dengan tok guru dia tu, tok guru dukun, tok guru sihir tu. Jadi akhirnya dia pun mengajakkan pula, di samping dia belajar tu, dia kalau dia jumpa orang, dia ajak pula agama tu pada orang lain. Jadi berita ni sampai kepada pengetahuan raja, pengetahuan guru dia. Akhirnya nak test, ada salah seorang menteri di raja tu, lama dah tua, buta mata dia, menteri raja tu lah. Dia kata, sekarang ni aku nak test kamu, ilmu aku belajar dengan aku ke belajar dengan ni. Tapi dia suruh kawan tu buat dulu. Kawan tu buat jadi tak celik. Dia pun belajar dengan kawan tu jadi celik. Jadi celik, marahlah kawan ni. Bila marah, ringkas cerita, raja pun nak hukum mati dia. Bila nak hukum mati buat macam mana? Ada setengah tu apa yang dia buat, suruh kawan geng-geng ni bawa dia pergi ke laut kan. Pergi ke laut, dia pun minta doa dengan Allah. Akhirnya kapal tu mari badau, mari taufan, orang lain semua jam. Dia seorang dia selamat. Bila balik dengan selamat, tangkap lagi, pergi naik letak atas bukit yang paling tinggi di Yaman, umban turun. Dia berdoa, tiba-tiba mari angin, kawan lain semua jatuh, dia selamat. Lepas tu letak dalam apa? Sangkar singa dilapakkan seminggu 2 minggu. Masuk dalam tu, singa tak makan, duk main jilat aja. Jadi semua benda tu tak berjaya seolah-olah. Last sekali dia kata, betul-betul tak kamu nak bunuh aku je? Kalau nak bunuh aku, bunuh di tempat yang ramai, depan orang ramai. Contoh kita kata macam ni. Kalau nak bunuh, biar orang semua rakyat menyaksikan. Cara dia lagu mana? Ikat aku, kemudian panah betul-betul di dahi ni, dia kata. Kemudian kawan tu pun panah lah, panah sampai panah tak kena pun dahi dia, jatuh anak panah tu. Tadi kamu suruh buat lagu ni, tiba-tiba tak jadi. Dia kata sebelum lepaskan anak panah, bacalah dengan nama Tuhan Ghulam tu kan. Bila baca hak tu lah baru kena meninggal. Jadi sebenarnya tujuan dia, kelas dia kumpul di depan orang ramai supaya orang ramai tahu bahawa akidah keimanan yang dia sedang pegang tu lebih benar dan betul. Jadi bila orang tengok, orang pakat percaya kat dia, orang pakat ikut akidah dia lah, tolak hak Raja Zunuwas. Bila ramai-ramai ni beriman kepada iman yang sama seperti Ghulam tadi, kawan ni lagi sakit hati lah. Bila sakit hati, maka dibuat, ringkas cerita, dibuat lubang yang besar.
buat lubang yang besar, semua pakat masuk dalam lubang, kemudian dibakar hidup-hidup. Inilah rakaman dalam surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Bakar ramai-ramai, bakar, tak ada seorang pun selamat. Riwayat sebut sampai 20,000 tuan-tuan, bukan sikit. Tapi memang cara orang kafir, antara yang hebat dan ganas ni bakar. Tengok Nabi Ibrahim dulu, last sekali debat kalah, hak ni tak lepas, hak ni tak lepas, dia buat apa kat Nabi Ibrahim? Bakar. Fir'aun dulu pun walaupun tak bakar secara macam Nabi Ibrahim, letak api kat bawah, minyak yang menggelegak, air menggelegak, bubuh siapa? Masyitah dengan keluarga dia. Ni pun nak style bakar juga. Dulu ada satu kes, bukan kes apa saja ni, kan terkenal selain pada jual burger biasa ni, burger bakar tu kan, tuan-tuan pernah makan kan burger bakar? Kita bila tengok burger bakar rasa teringin lah, nampak macam sedap burger bakar ni, pi belilah. Bila pi beli tengok dia buat, tak macam orang duk cerita cara buat burger bakar. Kata betul ke bang burger bakar? Betul lah. Pasal apa tak sama? Dia kata tak sama apa, dah kata nak, oh abang tengok sini ke, memang dia tulis burger bakar, rupanya nama dia tuan kedai tu bakar. Allah, burger bakar tu bukan burger kita nak tu, nama dia bakar, burger bakar. Oh patut lain pun kata bang, oh saya ni silap kedai. Tak apalah, dah buat tu yang kita jadi pelik, buat macam biasa je, tak macam burger bakar kan. Ini kesilapan. Baik, kembali kepada persoalan tadi. Persoalan tadi, bila kita lihat apa yang berlaku ni, yang berlaku kepada siapa tu tuan-tuan? Berlaku kepada Zunuwas. Jadi dalam ramai-ramai hak terbakar tu, dalam riwayat sebut, kalau tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir, dia sebut nama seorang lelaki yang terlepas, Zu Sa'labain. Zu Sa'labain, dia seorang terlepas. Bila dia terlepas, ringkas cerita, kawan ni lah pergi minta bantuan dekat salah seorang penguasa provinsi Rom di Syam. Syam pada masa tu sebahagian wilayah kerajaan Rom. Jadi bukan Rom hak besar di Konstantinopel tu kan, macam kes Nabi Isa dulu, ada seorang raja yang ditugaskan di Palestin, tapi bukan hak besar di sana. Macam itulah di Syam, kawan ni pun pergi cerita apa yang telah berlaku Raja Zunuwas buat dekat orang-orang Nasrani. Kan Roman ni sinonim dengan agama Nasrani, tu yang dia pergi minta tolong. Dia kata aku nak tolong ni jauh ni, Syam dengan Yaman jauh, jadi aku boleh minta, aku buat satu surat, kamu bawa surat ni kepada satu negara yang dekat, yang berjiran dengan negara kamu, yang sama akidah dengan kita. Siapa dia? Tadilah An-Najasyi zaman Nabi pun kan Nasrani, Aksum. Jadi kawan ni pun bawa bersusah payah, tapi nak pi ke sana kena lalu, sebab perbezaan belah ni dengan belah ni ada satu laut. Laut apa? Laut Merah kan semenanjung tanah Arab belah, kalau tuan-tuan menghadap kepada saya, dia duduk belah kanan ni. Lepas tu benua Afrika duduk sebelah kiri tu, tapi hujung Laut Merah tu dia bukan makin besar. Bila nak pergi ke Laut Hindi tu dia makin kecil. Di situlah disebut Golden Horn, tanduk emas. Dia guna laluan tu lah, sebab bila guna laluan yang lebih kecil, pendeklah masa perjalanan dia. Lalu pergi kepada Empire Aksum pada masa tu, bukan Najasyi hak Nabi, Najasyi sebelum hak Nabi ni. Minta tolong kawan tu, dengar satu agama kena siksa, kena zalim, kena bakar, okey hantar dua komander perang. Ni baru keluar cerita Aryad dengan Abrahah. Hantar Aryad, hantar Abrahah dengan berpuluh-puluh ribu tentera, pilah ke Yaman lawan dia. Kemudian keluarlah dua orang ni berperang, tontang sampai Raja Zunuwas sendiri pun lari, dan riwayat sebut dia mati bukan kena bunuh, dia mati lemas dalam laut ketika melarikan diri. Jadi secara otomatis bila kalah, wilayah Yaman jadi wilayah teritori milik Habsyah lah kita kata. Jadi bila dia jadi teritori Aksum pada masa tu, kena lantik pemimpin yang nak mengawal di situ. Bila nak lantik pemimpin, dia jadi bergaduh pula Aryad dengan Abrahah. Inilah kisah Ashram hak kata hidung rompang di depan tadinya. Komander pun nak jadi ketua,
naik komander pun nak jadi ketua, maka berlaku pemecahan. Ada sebahagian tentera sokong di belakang Aryat, ada sebahagian tentera sokong di belakang Abrahah. Jadi bila lagu ni tak selesai masalah, maka Abrahah pun pergi jumpa dengan Aryat yang duk bergaduh dengan isu pelantikan pemimpin ni, kita dua orang. Jadi jangan bebankan masalah kita kepada tentera yang lain. Jadi kalau kita berperang sebab kita berebut pimpinan, mati sia-sia. Jadi biar kita selesai dua orang. Seolah-olah Abrahah cabar. Lalu kawan ni pun menyahut cabaran tu, buat satu pertandingan duel satu lawan satu. Masing-masing di belakang tu digali lubang yang besar supaya tak ada yang lari. Maksudnya kalau nak lari, jatuh dalam lubang. Tepi lubang tu semua pengikut duk jaga, tak boleh lari dah. Belakang lubang, kena lawan sampai mati. Berlawan punya berlawan, berlawan punya berlawan. Akhirnya itulah katanya salah satu libasan pedang Aryat kena pada hujung hidung Abrahah sampai luka. Bila luka, rebah kawan ni. Jadi bila Aryat nak pi bunuh Abrahah tu, marilah seorang lelaki pengikut Abrahah, dia pi tusuk dia punya lembing ke belakang Aryat sampai Aryat rebah dan kemudian meninggal. Bila Abrahah dah sembuh daripada hak dia alami tadi, maka dia lantik orang tu jadi antara orang-orang besar lah, sebab kira kelicikkan kawan tu, tolong dia boleh naik jadi pemimpin ni. Jadi bila dia naik jadi pemimpin, berita terbunuhnya Aryat, panglima kesayangan Abrahah, sampai kepada pengetahuan Abrahah. Sudah tuanku tahu ni. Nak jawab lagu mana agak-agak ni? Aryat terbunuh ni, tuanku nak tahu ni. Pasal apa kamu duk bergaduh dengan Aryat nak berebut jawatan sampai terbunuhnya Aryat? Tuanku pun hantar surat kepada dia, An-Najasyi hantar surat kepada dia, aku sendiri akan turun ke bumi Yaman, memijakkan kaki aku ke bumi Yaman. Ni nazar, ni sumpah. Aku akan turun ke Yaman, pijak kaki ke Yaman, dan aku akan pegang rambut kamu, tarik rambut kamu daripada kepala kamu. Kawan ni jenis penuh diplomasi dan kelicikan. Bila terima surat ni, dia pun pi ambil tanah bumi Yaman. Dia ambil tanah, beberapa tanah, dia bubuh dalam bekas. Ikat satu. Dia pun kerat-kerat rambut dia, bubuh dalam satu bekas. Bekas yang kedua, hantar utusan balik kepada tuanku. Buka tuanku. Jadi tuanku, janganlah tuanku marah sangat. Benda yang dah lepas tu dah lepas. Tetapi disebabkan tuanku memang bersumpah dan bernazar, jadi nak bagi lunas sumpah tuanku, tak payahlah tuanku bersusah-susah datang ke Yaman. Nak pijak bumi Yaman, saya dah hantar sedikit tanah Yaman, tuanku buka tanah ni, pijak di sana dah. Macam itulah. Jadi pijak di sana, lepas tu kalau tuanku kata mari tadi nak tarik rambut kan, saya pun dah hantar rambut yang siap dipotong, tuanku tarik rambut tu lah di sana. Jadi kawan ni pun pakai biarlah, tak jadilah datang tu. Dia punya kelicikan diplomasi. Jadi jadilah dia pemerintah di situ. Bila duk perintah di situ, biasalah tu kawasan tu tiap-tiap tahun boleh tengoklah rombongan orang-orang Arab akan pi buat haji di Mekah. Dia duduk di Yaman. Kalau duduk sebelum ni dia duduk belakang Laut Merah tu, tak tahu apa benda. Tengok pasal apa orang-orang Arab ni sana, barat pun pi sini, timur pun pi sini, selatan pun pi sini, utara pun sini, ada apa ni? Dapat tahu kepada dia, rupanya situ adalah bumi Mekah, dan di dalamnya ada Masjidil Haram, dan dalam Masjidil Haram adanya rumah Allah yang nama Kaabah. Jadi selidik punya selidik, bukannya hebat sangat Kaabah ni, binaan pun apa. Jadi dia pun berasa nak buat juga. Berasa nak buat jugalah. Lalu dalam sejarah dia buatlah Kaabah dia tu di Yaman kan, di Sana'a, yang diberi nama Kulais. Kulais ni besar, memang besar sungguh dan tinggi sungguh. Ada riwayat menyebut memang bangunan tu tak pernah pun orang bina bangunan secantik, semegah dan setinggi tu sebelum ni. Jadi ada perbahasan ulama-ulama lughah dalam kitab-kitab tafsir, kenapa dia dinamakan Kulais. Kenapa dinamakan Kulais? Ada setengah tu mungkin kita agak lawak dan lucu, tapi ada perbahasan tu. Kulais ni diambil daripada kalimah Qalanswah. Apa dia kita mengaji takbir, saya ingat ke? Takbir tingkatan 1 sekolah Arab. Qalanswah tu apa dia? Songkok kan? Songkok ke kopiah. Pasal apa kena mengena songkok kopiah dengan bangunan tu?
Rupa-rupanya sebelum ni orang bila tak pernah tengok bangunan setinggi tu, jadi kalau kita tengok pun cara dongakkan kepala tu, oh ni tinggi, tapi hak ni gergang jatuh. Tinggi sangat, cara dongakkan tu kena tinggi jugalah. Maksudnya sebelum ni tu duk tengok tahap tu lah, level dongak kepala tu, tinggi ya. Tiba-tiba hak ni tu bergang jatuh. Dan ada juga ni sebahagian lah. Sebahagian kata dinamakan kulas tu sebab kolaswah yang jatuh kerana tingginya bangunan tu. Jadi tunggu, mari musim haji pun orang mari sini ke pergi ke Mekah? Tak ada siapa pun nak main sini, cantik ke dia, besar ke dia, tak ada siapa pun nak main, tetap pergi ke Mekah. Bila pergi ke Mekah, lepas tu adalah dia punya perancangan, jenis niat dia jadi mari tak berapa baik lah kan. Sebab hak dia buat cantik ni tak ada orang main, niat dia nak pi hancurkan hak tu. Bila hak tu tak ada, berkira-kira dianya orang akan mari sini lah. Tiba-tiba niat dia ni sebahagiannya diketahui oleh Bani Kinanah hak duduk di Yaman. Orang-orang Arab hak duduk di Yaman, hak setiap tahun pi buat haji tu dengar berita tak baik dia ni. Ada riwayat sebut mereka pi malam-malam, mereka buang najis, mereka ambil najis tu duduk tampai-tampai di dinding-dinding kulas dia tu lah. Bila esok tu jadi lagu tu, marahlah dia nya. Bila marah, maka disiapkanlah apa? Tentera bergajah lah, ringkas cerita, untuk serang Kaabah. Maka dihantarlah daripada Aksum Empire 13 ekor gajah, diketuai oleh seekor gajah yang bernama Mahmud dengan seorang pawang gajah yang bernama Unisa. Itu banyaklah kita boleh tengok dalam tafsir Halabiyah, tafsir Adam Syiki tentang tu. Nama-nama tu tak penting sangat, cuma nak abadnya gajah. Riwayat tentang jumlah tu berbagai-bagai, tapi yang masyhur ada 13. Nak pi serang apa? Serang Kaabah. Letih dah saya ni. Boleh sambung malam esok tak? Boleh malam esok pula tak? Okey, nampak dah dia punya flow tu dia punya flow. Mungkin tuan-tuan malam ni mengharapkan di sini start dia. Di sini start dia. Abraham nak pergi serang Kaabah. Tapi saya fikir kita kena tahu sebelum tu. Jadi tahu sebelum tu, tahulah apa yang berlaku, kenapa Abraham serang Kaabah, hubung kait. Di awal tu saya cuba kembalikan. Sebelum kena Abraham, siapa dia? Aryat. Sebelum Aryat, siapa dia? Raja An-Najasyi, Empire Aksum. Kenapa dia hantar pi kepada Rom, kenapa jadinya Ashabul Ukhdud, kenapa naik kepada Zunuwas, kenapa naik kepada Hunay'ah, Zishanatik, kepada Hasan, kepada Amr, dan kepada turning point iaitu Tobban As'ad tadi. Jadi harapnya flow ni tuan-tuan dapat faham sejarah yang berlaku, termasuk kita sisipkan sebenarnya kemasukan agama Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab dan ke bumi Yaman. Dan insya-Allah sama-sama kita akan bermulalah kisah Abrahah bawa gajah dia ni nak pergi serang dah. Banyak peristiwa-peristiwa akan berlaku sebelum sampai ke Taif, sebelum sampai ke Marmah, sebelum sampai ke Kamra, sebelum sampai ke Hudah, sebelum sampai ke Hudaidid, sebelum sampai ke tempat yang dia kena Wadi Muhassir tu. InsyaAllah di situ ada satu mata air Zubaidah yang jarang orang bicarakan kan. Mata air Zubaidah. Pernah dengar mata air Zubaidah? Kita pergi Mekah, antara Mina dengan Muzdalifah ada satu masjid, Masjid Namirah kan. Dekat-dekat dengan Muzdalifah sebelum Arafah tu dia ada satu mata air. Itulah mata air Zubaidah yang jarang kita nak pergi ziarah, jarang kita nak pergi melawat. Okey, kembali kepada persoalan malam esok, bersedialah insya-Allah malam esok. Tak ada simple-simple je, cuma dia lebih kepada sebelum sampai ke Taif dan Marmas tu, betul-betul nak kena serang dengan Ababil, apa yang dilalui oleh Abrahah sepanjang permulaan perjalanan. Banyak peperangan akan berlaku, terutamanya dengan kelompok Zunafar, dengan Nufail bin Habib Al-Khas'ami dan beberapa kes yang lain. InsyaAllah kita akan bersambung malam esok. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, dipanjangkan usia, memudahkan urusan kita untuk ceramah sampai kepada penghabisan Maulidur Rasul di bumi Johor. Sampai berapa bulan tuan-tuan? 9 hari bulan insya-Allah. Kita tak boleh nak fix sangat, tak boleh nak fix sampai Rasulullah wafat, tak mungkin. Dalam masa 9 hari kita ambil yang penting-penting.
yang jarang dibicarakan. Contohnya seperti malam ni kan, jarang dibicarakan. Sekurang-kurang kita tahu flow sejarah ataupun tatanan yang sebenar sebelum sesuatu peristiwa yang besar itu berlaku, insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan lafaz yang mulia, yang baik, datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang sentiasa tak kena silap dan bersalah, tak ada orang lain, itu adalah diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.